Dalam keadaan itu Allah SWT memutuskan Al-Masih bin Maryam, Nabi Isa. Dia turun dekat Menara Putih. Dia turun dekat Menara Putih, di sebelah timur Dimashq. Di sebelah timur Dimashq, baina mahrudatain, dengan memakai satu suit pakaian yang berwarna. Warna ni kekuningan di sini disebutkan mahrudah. Dengan meletakkan dua tapak tangannya di atas sayap malaikat. Bila dia tunduk, kepala dia menitis air melalui rambut dia. Mana rambut dia panjang, macam dia baru mandi, macam dia baru sudah mandi, tak ada nak kesak lagi. Gitu keadaan. Jadi bila dia tunduk, dia pusing kau, jatuh. Bila dia angkat kepala dia, berguguran atau bertaburan air-air yang melekat di rambut dia tu bagaikan mutiara. Cobalah bersinar nampak. Dia apa gini ni? Dia nak ayat apa dia? Dalam kitab dia sebut ni, dalam syarah ni, dalam kitab Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, yang mana dia buat ta'liq atas satu kitab yang ditulis oleh Maulana Anwar Shah Kashmiri, namanya At-Tasrih bima tawatara fi nuzulil Masih. At-Tasrih bima tawatara fi nuzulil Masih, di mana berpuluh lah, 80 lebih hadis dikumpulkan tentang Nabi Isa di atas dunia. Jadi sehingga kita tak boleh kata ini bahasa kiasan kau, bahasa lagu-lagu tu, tidak. Memang akan turun sungguh. Bukan makna turun keamanan, kedamaian, gitu. Tak boleh nak takwil. Memang jelas turun. Lepas tu dia sebut, apa sahaja gambaran dalam hadis ni, kalau dia tunduk air menitis, kalau dia angkat kepala dia, air tu berterbangan daripada rambut dia tu macam mutiara tu. Apa? Dia mari tafsir Ibnu Katsir. Ada tafsir dia, jilid 1 muka surat 574. Riwayat Abu Hatim dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas, dia kata, bila Allah SWT nak menurunkan Isa, bila Allah SWT nak mengangkat Isa ke langit dulu, bila orang nak bunuh tu, Allah SWT angkat dia ke langit. Dia hanya pada ketika tu keluar daripada tempat mandi. Dia keluar daripada tempat mandi, rambut dia tu menitiskan air. Pada ketika tu Nabi Isa dia angkat dalam keadaan tu. Jadi turun dia tu turun seperti dia baru naik mula. Ayatnya tak ada perubahan, tak ada perbezaan, walaupun lama pada kita, di sisi Allah yang hikmah Allah SWT sementara macam tak berubah lagi keadaan, tak berubah lagi keadaan. Jadi dia turun dalam keadaan Allah SWT angkat dia. Itu tersebut di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ni gambar dalam hadis disebut bila dia tunduk, dia diambut, jatuh air tadi. Itulah. Pada ketika itu, tidak ada orang kafir yang mendapat bau nafas ni, melainkan mati. Dan bau nafas dia tu sampai sejauh mata memandang. Mata kita ni kalau tengok tempat kosong padan, sejauh mana boleh nampak secara nafas dia. Setiap dia bernafas, tarik nafas, embuskan nafas dia. Kalau kena orang kafir, mati. Tu bisa, tak bisa tu Nabi Isa tu, bila dia turun, Allah SWT beri kesaktian tu kepada dia. Sebab itulah tadi dia sebut, Maulana Ashraf Ali Thanwi tulis kitab Bawadirun Nawadir. Dia memang penulis terkenal,
kitab dia tulis 100 lebih. Antara tulisan dia ialah namanya Anfas Isa, nafas Isa. Jadi banyak orang yang tidak tahu apa makna nafas Isa. Aku sini lah, dia ambil daripada sini, daripada hadis ni. Mana nafas Nabi Isa, dia ada kesaktian dia. Kalau kena orang kafir, mati. Lepas tu Dajjal tak mati. Mana? Tu dikecualikan. Dia tak mati selagi. Dia tak mati selagi. Pasal ada cerita dengan dia tu panjang. Ada, tapi dia kena bunuh juga. Kalau Nabi Isa je. Begitulah. Jadi dalam keadaan tu dah, tu lah dalam ayat Quran, mengikut setengah-setengah ulama bila dia tafsirkan ayat dalam surah Maidah tu, wa in min ahli kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Wa in min ahli kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Tidak ada seorang pun ahli kitab melainkan beriman kepadanya sebelum matinya. Jadi ulama bahas panjang situ ayat tu. Apa makna ayat? Ada dua pendapat. Satu kata ahli kitab ni mana-mana tak ikut Islam, tak ikut Nabi kita, dekat dia nak mati, dia mesti akan percaya kepada Nabi Isa ni. Supaya kita orang Islam percaya, tapi pada ketika sudah tidak berguna lagi, percaya pada ketika itu. Mana dekat benar nak mati dalam keadaan azab tu, dia akan apa? Nabi Isa sumpah orang Islam ayat tu, itulah betul. Dia akan percaya lah. Sumpah dengan Fir'aun percaya kepada Nabi Musa di saat akhir itu, tapi tak berguna dah imannya. Itu satu pendapat. Satu lagi pendapat, iaitu bila Nabi Isa turun, wa in min ahli kitab, tidak ada seorang pun ahli kitab melainkan akan beriman. Sama ada dia beriman atau jadi kafir. Kalau kafir mati, boleh jadi buat dia tahu bahaya ni kita tak. Bahaya ni mati ni. Kalau kena nafas dia, boleh jadi beriman itu, begitu maksudnya. Jadi bila beriman selamat. Illa la yu'minan nabi qabla mautih. Bukan mautih itu sebelum mati orang tu dah. Sebelum mati Nabi Isa. Mana di akhir zaman nanti tak ada dah Kristian ke apa. Yahudi ke apa tak ada. Semua jadi Islam pada ketika itulah. Lepas pada tu lama lagi. Moga kiamat tak berlaku dalam keadaan orang Islam ada. Lepas pada tu lama lagi.